Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang penguasaan literasi dari asas mekanis ke pemikiran kritis. Okey, berikut merupakan ekosistem literasi iaitu menunjukkan satu peta perjalanan. Yang pertama, literasi membaca perabacaan, persediaan dan input diri, mekanis menyembunyikan huruf dan kelancaran, mentalis kefahaman dan pemikiran kritis. Kalau literasi menulis pula, peran menulis iaitu berfokus kepada koordinasi motor dan mata, mekanisme pembentukan huruf dan ejaan, dan seterusnya pelahiran, pengolahan idea dan kreativiti. Jadi, literasi bukan sekadar kemahiran teknikal, tetapi satu perjalanan kognitif dari input fizikal kepada pemprosesan mental. Okey. Seterusnya kita beralih kepada literasi membaca, iaitu pada peringkat perabacaan, bertujuan untuk membina kesediaan mental, emosi dan fizikal. Jadi satu tempoh menyediakan murid untuk bacaan awal, melibatkan ketajaman pengamatan dan pendengaran sebelum mengenal objek. Yang pertama, pengamatan penglihatan, iaitu melalui diskriminasi bentuk, warna dan saiz. Yang kedua, pengamatan pendengaran yang bertujuan untuk mengecam bunyi dan arah. Yang terakhir, koordinasi bertujuan untuk melatih pergerakan mata dan tangan. Jadi, kesempurnaan pencapaian kemahiran perabacaan bergantung pada faktor dalaman individu yang disebut kematangan. Okey. Seterusnya, literasi menulis pula, iaitu peringkat peran menulis, bertujuan untuk melatih otot dan koordinasi mata tangan. Latihan pergerakan tangan, iaitu ditulis dari kiri ke kanan. Seterusnya, latihan tanpa alat tulis, membentuk bulatan di udara atau pasir. Dan seterusnya, latihan corak, iaitu menyambung titik dan melukis garisan. Jadi, literasi menulis ini pada peringkat ini berfokus kepada kawalan otot halus dan cara memegang pensel yang betul. Okey, literasi membaca pada peringkat bacaan mekanis pula, iaitu direkod dari kod tulisan kepada bunyi suara. Hal ini bertujuan untuk membatangkan suku kata terbuka dan tertutup, membaca dengan irama dan kelancaran, menguasai tanda baca, iaitu pada berhenti pada titik atau koma. Jadi definisi ialah bacaan bersuara yang mementingkan sebutan huruf, intonasi dan nada yang betul. Literasi menulis pada peringkat mekanis pula ialah bertujuan untuk mendirikan asas penulisan. Jadi masalah yang dapat kita dapat ialah kecelaruan persepsi visual, iaitu tulisan cermin atau terbalik, dan kawalan motor, iaitu tulisan kabur dan tidak seragam. Jadi penyelesaiannya ialah pelajar hendaklah latihan menekap huruf, iaitu garis putus-putus dan menyalin frasa yang mudah. Literasi membaca pada peringkat bacaan mentalis pula ialah bacaan akliyah untuk kefahaman mendalam. Mekanis ialah tumpuan pada sebutan. Jadi mentalis tumpuan menumpukan pada analisis, inference dan penilaian, iaitu bacaan senyap, mendapatkan maklumat dan fakta, menikmati unsur estetik bahasa, mengupas isu dari sudut pandangan kritis. Jadi membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. Jadi literasi menulis pula pada peringkat pelahiran ialah untuk melahirkan idea dan kreativiti. Jadi yang pertama, penulisan terkawal. Guru mengawal sepenuhnya, sebagai contoh isi tempat kosong. Jadi langkah yang kedua pula ialah penulisan berpandu. Bahan asas dikawal, murid bebas sedikit. Jadi penulisan bebas dan kreatif pula terdapat karangan naratif, puisi, pelibatan guru minimum. Jadi murid menggunakan tata bahasa dan ejaan untuk menyatakan perasaan, idea atau pengalaman. Okey, jadi berikut merupakan pemahaman bacaan. Jadi yang pertama, pemahaman literal yang tersurat, pemahaman dan yang kedua, penyusunan semula, menceritakan semula. Yang ketiga, inference, terdapat isi yang tersirat ataupun kesimpulan awal. Yang keempat, penilaian, sama ada mengkritik ataupun menghakimi. Dan yang terakhir, penghayatan dari segi emosi dan juga estetika. Jadi strategi PDP, teknik bacaan aktif ialah KWH
sebagaimana yang kita tahu, iaitu know, want, learn dan how. SQ3R, survey, question, record, recite, luncuran dan imbasan, skimming, idea utama, scanning, maklumat khusus. Jadi strategi PDP pendekatan pengajaran menulis, yang pertama pendekatan proses, langkah demi langkah daripada draft ke semak ke bincang. Jadi fokus pada proses bukannya hasil. Seterusnya language experience approach, guna pengalaman murid-murid melalui sama ada lawatan ataupun hobi mereka sebagai bahan tulisan. Dan yang terakhir ialah bahan rangsangan. Guru boleh menyediakan gambar bersiri atau grafik untuk menjana ayat. Jadi seterusnya menerapkan kebat dalam literasi. Jawapannya ada di situ, fikir dan cari, pengarang dan anda dan jawapannya sendiri. Mengatasi masalah pengesuaian, masalah mekanis dapat dikesan daripada tulisan cermin dan penggapaian saya salah. Jadi solusinya ialah latihan. Guru boleh membuat latihan motor halus dan kertas garis 3. Masalah kefahaman, boleh baca tapi tak faham. Jadi guru boleh membantu pelajar dengan membuat latihan bacaan timbal balik atau sebagaimana seterusnya kurang minat. Jadi pelajar boleh membaca bahan digital, komik dan didik hibur. Jadi peranan guru dalam bilik darjah abad ke-21 ialah dari pakar subjek kepada fasilitator, mewujudkan persekitaran fizikal kondusif, empati dan motivasi, raikan jawapan murid untuk bina keyakinan, fokus pada inquiry dan pembelajaran berpusatkan murid. Jadi kesimpulannya, literasi ialah jambatan ilmu. Literasi bermula dari kesediaan diri, dibina melalui pengasuhan kod dan disempurnakan dengan pemikiran kritis. Jadi membaca dan menulis bukan sekadar membatang huruf, tetapi satu proses aktif membina makna dan mengubah struktur minda. Okey, sekian, terima kasih.